Okay, hari ni aku nak cerita pasal buang harga dekat media sosial. Sebagai content creator, sebagai freelancer, semua sama. Kita semua ada harga kita kan. Okay, bila kau nak start buat freelance ni memang susah kau nak cari harga kan. Kau nak bagi harga tu susah. Macam aku pun, aku tanyalah aku punya senior, aku tanya aku punya sifu berapa, macam mana nak kira kan. So dalam editing ni ataupun dalam fotografi, wedding semua kan, dia subjektif lah. Kalau murah sangat orang marah, kalau mahal sangat orang marah. So tadi aku dah baca dekat media sosial, ada fotografer, videografer ni buang harga. So tengah viral lah sekarang ni. Bagi aku, terpulang pada orang tu lah. Kalau kau rasa kau berbaloi, kau bagi harga tu kan. Contoh, yelah sometimes kita tak ada job. So kena faham lah, kadang-kadang selalu ni yang bising buang harga ni orang yang dah stable. Maksudnya dia memang ada, sama ada fixed income ataupun bisnes dia memang dah kau-kau lah. So bila orang baru nak masuk industri ni, nak jadi freelance ataupun rezeki tu tiba-tiba tak cukup kan, sometimes kita tak boleh nak tolak. Sometimes kita kena turunkan harga. Sampai satu tahap tu mungkin dah terlampau banyak booking, kita boleh naikkan harga balik. So aku sekian lama dah jadi freelance ni, aku tak boleh nak marah dua-dua. Dia mesti ikut pada kau punya keadaan financial kau masa itu. Contoh macam aku dah lama dalam editing kan. Lepas tu let's say aku nak masuk industri wedding. Contohnya aku nak jadi videographer ke, aku nak jadi fotografer ke kan. Pertama aku tak ada connection. So macam mana aku nak buat? Ni sekarang ni aku tengah masukkan diri aku sebagai seorang yang baru nak start lah. Walaupun aku pernah buat dulu. Contoh aku pernah buat dulu masa starting awal dulu, aku buat freelance. Aku buat wedding. Of course harga time tu memang sometimes kita ikut orang free je sebab kita nak build up portfolio. Lepas tu aku masuk industri lain, aku masuk editing, aku buat television, aku buat filem. Contoh kalau tiba-tiba aku rasa aku nak minat, aku nak buat balik wedding. Macam mana aku nak set aku punya tapak dalam industri ni? Of course, first aku akan bagi free lah. Bukan free, mungkin bagi harga yang murah. Sebab kita baru nak build up balik base, customer base kita. So aku faham kenapa orang buang harga. Tapi kalau daripada side orang buang harga. Okay, daripada side orang marah kenapa orang tu buang harga, mungkin sebab dia sangka orang tu dah lama dalam industri. Mungkin sebab kita tak tahu orang tu kenapa dia buang harga. Mungkin dia ada masalah kewangan. So kita kena faham dulu kenapa dia buang harga. And tak semestinya bila dia buang harga, bisnes lain akan rosak. Tak semestinya. Especially orang yang dah established dalam industri ni. Contoh kalau dia wedding photographer ke videographer, kalau dia dah establish, orang akan hire dia sebab recommendation orang, member kan. Selalu dalam industri freelance ni, recommendation tu nombor satu lah. Maksudnya kalau kau buat kerja bagus, orang akan recommend kau. Contoh kau buat wedding seorang ni, tiba-tiba adik dia nak kahwin, cousin dia nak kahwin, of course dia akan recommend kau kalau kau bagus. Kau amanah, maksudnya apa yang dia minta semua kau bagi kan. Buang harga maksudnya kau bagi harga yang tak masuk akal. Especially bila gear kau ni mahal kan. Contoh kalau kau pakai kamera mahal, tiba-tiba kau bagi servis murah gila. Tapi yelah, aku tak boleh nak cakap sebab kita tak tahu condition orang tu masa itu. So mungkin ada sebab dia buang harga. Tapi kalau dengan sekali imbas kau tengok, mamak ni asal kau buang harga kau kan. Contoh macam fotografer lain yang dah lama establish, mesti bengang gila. Contoh kalau diorang satu event 1,500, 2,000 kan, 3,000. Tiba-tiba ada mamak yang datang 550, 600. Kau akan rasa macam alamak, confirm pakai kamera murah lah apalah. Tapi bila tengok balik, kamera canggih, kenapa dia buang? Mesti ada sebabnya kenapa dia buang. Mungkin dia nak build up balik. Sebelum ni dia buat kerja lain, tiba-tiba bisnes tak jadi, dia nak masuk balik. So kita tak boleh nak terus judge orang tu lah. Bagi aku lah, rezeki tu kita tahu Allah yang bagi. So kita kena yakin pada tu je.
Biarlah orang nak buang harga ni kepada orang yang rasa macam alah dia ni buang harga kan. Biarlah dia nak buang harga. Dia ada sebab dia nak buang harga. Mungkin yelah dia tengah susah kan. Bagi dia chance untuk dia naikkan balik. Tapi kalau kau tengok dah 2 tahun asyik buang harga, tak pernah naik harga, tu ada masalah kat situ lah. Tapi kita tak tahu kan. Biasanya orang buang harga ni masa awal-awal je lah, bagi akulah. Buang harga ni masa awal-awal, dia nak build up. Dia build up bila dia dah busy kan, dah penat, dah rasa penat tu kan. Dia akan slowly naikkan harga dia. Dan daripada situ recommendation akan ada. Maksudnya orang ni recommend saudara dia, makcik dia, pakcik dia, adik-beradik dia kan, cousin dia semua kan. So lepas tu senang lah kau boleh naikkan harga sikit-sikit orang tak nampak kan. So aku rasa itu salah satu strategi dia lah untuk masuk industri. Bagi akulah. Tak tahu rate sebenar kan. Orang buang harga ni tak tahu rate sebenar. Tiba-tiba macam member dia nak kahwin. Aku pernah juga dulu masa mula dulu. Aku nak kahwin hujung tahun ni. Berapa rate kau? Aku ada kamera masa tu. Then terkejut tak pernah dapat offer. Berapa aku nak offer lah. Okay, lagi satu orang buang harga ni mungkin sebab dah terlampau ramai ada servis ni. Servis videografi, fotografi, editing kan. So bila dah ramai sangat, confirm harga akan turun kau-kau. That means supply tu lebih daripada demand. Then confirm akan turun lah harga buang tu akan berlaku lah. Okay, apa kesan jangka pendek dia kalau kita buang harga ni? Pada aku, macam aku cakap tadi, ialah kau dapat job, kau akan dapat job banyak. Sebab banyak orang akan cari yang paling murah. Of course kau kena jaga kualiti lah. Tak boleh lah kau murah, lepas tu kualiti kau hauk, memang orang tak akan beli kau lah. Maksudnya orang akan ambil sekali je, lepas tu dia tak akan recommend kau. Bagi aku, kalau kau nak buang harga, kau still kena jaga kau punya kualiti. Tak kisahlah kau pakai kamera lama ke, janji kau ada ilmu, kau tahu macam nak ambil gambar, kau tahu lens apa kena pakai masa wedding tu kan, lighting dia macam mana, kau ada speed light semua kan, sewa ke apa kan. Kau kena buat betul-betul lah. And then dalam jangka masa pendek, kau nampak aktif. Maksudnya kau boleh post, kau banyak klien kan. Setiap satu Ahad je ada klien. Then Instagram kau, Facebook kau, YouTube kau nampak penuh lah. Kau job banyak, tak putus. So nampak lah rating kau tinggi kat situ. Orang bila customer tengok kan, banyak job dia ni kan, mesti orang suka kan. So itu kesan jangka pendek lah. Tapi yang tak bestnya kalau ni penat lah. Sebab kau go for volume, sebab kau nak build up. Memang akan burn out kau lah. Kalau kau tak suka, memang kau akan burn out. Ataupun kalau kau kerja overtime kan, memang penat. Dah lah balik kau kena edit, kau kena clean lah, kau punya gambar semua kan. Make sure kau bagi yang terbaik. Kesan jangka panjang kita buang harga ni, dia akan rosakkan market lah. Contoh, orang tu dah biasa dapat harga dekat kau kan. Lepas tu, tiba-tiba dia pindah tempat lain, dia pergi negeri lain. Nanti dia jumpa, tiba-tiba dia nak pakai servis fotografer, videografer tu, tiba-tiba dia cakap kat KL tu itu murah je 500. So dia macam rosakkan harga lah. Lepas tu dia jadi tak best untuk orang lain lah. Ni kalau jangka masa panjang lah. Lepas tu engkau, contoh kalau kau dah go for volume kan, lepas tu orang recommend, semua recommend harga yang kau bagi dari first tu. Dia ni murah. Lama kau akan burn out lah. That means kau nak naikkan harga tu pun susah. Cakap hari tu yang ni buat sama harga kan, macam mana kau boleh tiba-tiba naik? Mungkin tak tahulah. Tapi pada aku lah, selalunya kalau kau dapat recommendation, kau boleh je explain kenapa kau naikkan harga kan. Kau boleh explain sebenarnya, okay, aku naikkan sikit 10%. Kau jangan naik mendadak 100%, maybe naik 10-20% sikit-sikit. Bila recommendation je naik 10%, recommendation naik 10%. So that kau tak rosakkan harga market. Bagi akulah. Kesan jangka panjang, klien mula fikir semua servis murah. Yelah, ini subjektif lah. Bila klien fikir, dia ni boleh buat murah, kenapa orang yang tak boleh buat kan. Kadang-kadang susah nak naikkan harga kan. Yelah, bila orang dah recommend harga tu kan, of course dia akan bercerita harga kau berapa semua kan. Tapi setiap masalah mesti ada cara penyelesaian dia lah. Yelah, macam makanan pun setiap tahun naik. So kau kena pandai explain lah. Tapi in the same time, kau kena upgrade jugalah kau punya gear, kau kena upgrade kau punya lens, kau punya teknik. And then
nampaklah berbaloi. Mungkin bila orang recommend, kau ada benda baru lah, kau bagilah something new ke apa kan. So kita kena ikut aliran masa lah. Yalah, macam aku cakap, professional line pun terjejas. Maksudnya ialah bila orang tu nak buat website, dia akan fikir sama lah macam fotografer ni, videografer kan, buat 500. Yalah, ingat senang ke bila kita buat job freelance yang creativity ni, dia depends atas kita punya skill dan kita punya pengalaman. Of course, kalau kau biasa buat, of course kau punya kerja tu lagi cantik, lagi halus kan. Of course kau akan demand lebih tinggi sebab dia akan makan masa lebih. Bila kita dah tahu macam-macam, kita dah lama dalam industri ni, macam-macam kita nak belik-belik, nak tukar color ni, nak try dengan tu, nak tukar font ni, apa semua kan, especially dalam editing lah. Even for photographer lah, yalah memanglah kita akan ambil gambar je kan, tapi kita nak juga upgrade kita punya lens. Sometimes bila kita kerja dalam situasi gelap kan, kita nak lens yang aperture besar kan, maksudnya kita boleh low light kan, dan kita nak upgrade kita punya lighting setup. Kalau for videographer, of course nak kena ada gimbal, lepas tu nak kena ada microphone semua tu kan. So kita dalam proses upgrading lah. So bila kita upgrade, harga kita pun patut upgrade. Kalau selagi kita pakai gear yang sama, kita maintain je. Dari dulu sampai sekarang memang ada klien yang akan cari paling murah ataupun nak discount, tapi kerja nak tip top. Itu yang penat kadang-kadang. Tapi yelah, bila kau baru dalam industri, kita kena give face lah, kita kena bagi muka sikit, and then slowly kita akan build up dari situ lah. Memang klien bila dia hire kau je, tak kisahlah katakan 100-200 per session ke apa kan, dia akan nak yang terbaik. Setiap sen tu kira. Penat juga lah kadang bila fikir macam tu kan. Sebab tu lama-lama orang akan naikkan, dia tak nak orang rosakkan harga lah. Tapi kalau kita baru macam mana kan. Ada klien yang berkualiti, maksudnya dia tak kisah dia belanja berapa banyak, janji dia dapat apa yang dia nak. Okay, dia macam tiba-tiba kau jumpa klien ni, kau buka harga 2,000. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi dia nak macam ni, okay, kau kena follow apa yang dia nak. Sebab dia akan jadi bos kau selagi akad tu masih sah. Maksudnya, contoh kalau kau jadi fotografer, videografer, okay, masa ni aku nak kau ambil gambar family, kena ada gambar pengantin, gambar candid, macam tu lah. Apa-apa pun kau kena educate klien. Contoh bila kau buka harga, kau kena educate dia kenapa kau buka harga tu. Kita kena belajar tetapkan harga ikut nilai. Maksudnya kau tahu nilai kau berapa, kau tahu kau pakai kamera apa, kau tahu kau punya lens apa, kau tahu kau spend minyak berapa semua kan. So bila kau bagi harga, ikut nilai yang kita bagi. Kita jangan ikut sangat harga market, sebab harga market tu dia subjektif. Setengah orang dia bagi harga tinggi sampai 10,000, 20,000 kan. Tapi kau tengoklah dia bawa apa bila datang wedding kau kan. Macam-macam dia bawa mak andam, dia bawa wardrobe, dia bawa lighting semua kan. Dia mungkin bawa 2-3 shooter lagi. So depends lah. Kalau kau kerja seorang, cari nilai kau dulu. Paling penting aku rasa kita patut educate klien kita lah. Kita kena bagi tahu dia lah, sekarang ni bukan ni murah kan benda, nak travel, nak ambil gambar, kita pun dah berapa tahun. Tapi aku rasa ini applicable untuk orang yang dah setahun 2 tahun dalam freelance lah. Kau boleh slowly request lah, kau boleh demand lah apa yang kau nak, supaya dia orang ikut apa yang kau nak, berbaloi dengan nilai kau. Okay, untuk newbie aku rasa build up portfolio dulu. Sekarang ni zaman media sosial, berlambak fotografer yang otak-otak yang dekat Instagram, kat Facebook. Approach diorang, DM diorang, kata kau nak jadi second shooter, tak payah bayar sebab kau nak build up portfolio ke apa kan. Tengok mana yang kena, mana yang dekat dengan kau. Yang dekat dengan kau follow lah, kau ambil gambar semua kan, then kau share. That means kau build up kau punya confidence dulu kan, and then build up kau punya portfolio, kau punya website ke apa kan. And then bila kau dah lepas satu stage tu, kau dah confident kan, mungkin tiba-tiba otak ni dia tak boleh buat satu job ni, dia akan pass kat kau. Kau boleh lah buat seorang-seorang macam tu.
Dan daripada situ kau build up momentum tu, kau build up client base kau. Maksudnya diorang akan recommend kau dekat family and friends orang. Yelah, bila kita jadi freelance, kita kena build up networking kita kena build up network, because sometimes bila dapat event dia perlukan lebih dari 1 shooter, kadang-kadang dia nak 4-5 shooter kan. So bila nama kau dalam list senior photographer tu, dia akan call, dia akan cakap kau free tak, kita buat je lah, kita nak build up portfolio kan. So memang mula-mula ni kita kena proaktif lah sikit. Dia dah bila dah 3, 4, 5 tahun baru kau nampak dia macam pasif sikit lah. Maksudnya orang akan cari kau, bukan kau cari orang. Alternatif untuk newbie, bagi free trial, bagi sanding percuma, nikah bayar kan. Contoh macam tu lah. Then kau kena explain lah, kau ni baru nak masuk dan industri. Kalau contoh lah, kalau kau tiba-tiba dapat job kan, orang tanya kau tak ada portfolio pun, tak ada pun kau punya contoh kan. Biasanya bila orang cari fotografer, videografer, editor kan, diorang nak tengok kau punya portfolio lah, maksudnya kau punya past project. So kau mesti ada bahan lah nak tunjuk. Kalau tak ada bahan susah. Memang kita kena follow orang lah. Maksudnya DM je sesiapa fotografer yang dekat dengan kau, follow je diorang. Diorang akan ajar, InsyaAllah. Kau jangan try seorang je, kau kena try ramai lah. Try yang ni, yang dekat dengan kau, try kan. Mesti ada 1-2 akan jawab, dan kau boleh follow. Yelah, bila kau dah sampai tahap servis kau ni macam pasif lah, maksudnya orang cari kau, tiba-tiba orang call WhatsApp ke apa kan, orang DM kau dah kat level lebih daripada newbie dah. Maksudnya kau dah level, kau tak boleh buang harga dah. Nak buang harga, tengoklah kau siapa kan. Kalau kau yang memang dah lama isteri aku nak buang harga tu, aku tak nak cakap apa lah. Yang tu tak patut lah. Kalau kau dah lama dalam industri, lepas tu kau tak payah nak cari orang, kau tak payah post apa pun, orang akan cari kau. Yang tu kau janganlah buang harga. Yang tu kau maintain kau punya harga tinggi ke apa yang, sebab kau memang dah ada nama, dan kau punya goodwill tu dah ada, kau punya client base dah ada, recommendation tinggi. So kepada yang newbie ni lah, yang baru nak start, ataupun yang tengah susah lah, bisnes susah, ataupun dia banyak variable dia ada banyak sebab kenapa orang tu buang harga. So kita jangan judge orang tu kenapa dia buang harga. Even let's say if orang tu dah lama dalam industri kan, tiba-tiba dia buang harga, mungkin ada sebab, mungkin mak dia sakit ke apa, bapak dia sakit kan, dia nak try cover secepat mungkin. Mungkin dia tak cukup duit ke, ataupun bisnes teruk ke. So oleh kerana itu, kita jangan cepat judge orang buang harga ni. Kita kena selidik dululah. Kita jangan maki terus orang tu. Sometimes rezeki ni bukan kat tangan kita, kat tangan Allah. Kalau dia nak bagi, dia bagi. And then semoga semua dipermudahkan. Kita sebagai freelance, aku sebagai freelance, doakan semua freelancer kat Malaysia ni dipermudahkan rezeki dia lah. Sebab aku tahu susah kadang-kadang, bila ada time-time tu memang kita susah, kita struggle nak cari klien. Dan ada, tak tahulah, aku rasa aku macam tu. Aku memang ada time-time tu aku struggle tau. Bukan struggle orang tak kenal, ramai kenal, tapi itulah time tu nak cakap rezeki tu dia macam cycle tau. Dia mesti ada cycle, dia ada atas, dia ada bawah. Bila kat atas tu memang banyak, kau memang tak tidur lah, berminggu-minggu tak tidur. Tapi bila dekat bawah, aduh, kau pun tak tidur juga, tapi kau tak tidur sebab kau fikir macam mana aku nak bayar bank ni kan, kau punya hutang semua kan. So kena fikir kat situ lah. So apa-apa pun, jangan buang harga kecuali terpaksa. Aku tak salahkan siapa buang harga, mungkin kau ada sebab kau. Dan yang kepada marah yang orang buang harga, kita kena study dululah. Maksudnya kita kena siasat dulu kenapa dia buang harga. Ada sebab. Sebab bila kita susah, tak ada siapa nak tolong. That's why mungkin dia buang harga tu. Bila kau susah, tak ada siapa akan tolong kau kecuali adik-beradik kau. Itu pun kalau diorang ada duit ataupun cousin ke kawan-kawan kan. Susah lah nak cari orang yang boleh tolong kau. Tapi bila kau senang, tiba kau nampak orang buang harga, kau nak marah-marah orang tu. Tapi bila dia susah, adakah kau nak tolong dia tak? Macam tu. Benda ni tak patut diperbesar-besarkan. Kalau orang tu nak jual murah, jual lah murah. Adalah rezeki dia tu. InsyaAllah kita pun ada rezeki kita. Kita doakan sesama. Kita jangan pasal benda ni kita bergaduh. Kita patut kolaborasi.
bila kita kolaborasi, pool makanan tu lagi besar. Kalau kita asyik gaduh dengan ni, gaduh dengan tu kan, jadi kita punya tu lagi sempit. Dia contoh macam kita pergi Loyat kan, semua tertumpul kat situ. Maksudnya semua IT kat situ. So diorang cari makan sama-sama. Samalah macam freelance ni, dia patut bersama. Kita jangan gaduh. Kita patut bersama, and then kita kena faham lah kenapa orang ni buang harga, kenapa orang ni murah. Ya, kita kena faham dia. And then of course yang mana buang harga tiba-tiba tu, aku rasa tak ada orang suka-suka nak buang harga. Lagi-lagi orang yang dah lama dalam industri. Dia akan buang harga kalau dia ada masalah. Bagi akulah. So oleh kerana itu, kita siasat lu, kita jangan terus tembak orang tu kan. Okay, sampai sini saja aku punya borak podcast seorang-seorang. Ni studio aku. Kalau korang nak sewa, check aku punya website subangpodcast.com. Kat situ ada rate-rate aku lah. Kalau korang nak buat audio saja boleh, nak buat video recording boleh, nak shoot content, interview apa, kita boleh buat kat sini insyaAllah. Apa-apa, WhatsApp nombor kat situ ataupun email aku. Okay, ini adalah backdrop curtain aku lah. Kalau korang nak set up macam ni pun boleh. Ada sofa, yang ni ada meja, ada kerusi semua kan. Okay, goodbye. Peace.